Sebuah insiden mengejutkan berlaku baru-baru ini apabila seorang pelanggan bertindak menampar seorang pekerja kedai dipercayai tidak berpuas hati dengan harga makanan yang dikenakan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di sebuah kedai nasi campur di Meru Raya pada 28 Mei 2025. Menurut saksi kejadian, lelaki berkenaan yang berpakaian serba hitam telah memesan 2 hidangan nasi putih bersama beberapa lauk berasaskan daging termasuk berbola daging, ayam mentega dan ayam goreng. Difahamkan, jumlah keseluruhan harga makanan tersebut ialah RM13 dan lelaki itu dikatakan berang dengan harga berkenaan, bertindak mempersoalkan caj yang dikenakan. Namun, pekerja telah memulangkan semula wang pelanggan itu sebelum didakwa menampar pekerja berkenaan di hadapan pelanggan lain. Rakaman CCTV insiden berkenaan telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Meanwhile, Angkat. Nanti ni angkat. Tadi dia tak macam kita ada. Angkat, tahu tak? You angkat nanti. Panggil tu angkat. Inilah polis sana lah.